Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bekas pemain pertahanan kebangsaan, Razman Roslan percaya Selangor memiliki momentum apabila bertemu Johor Darul Tazim, JDT. Keyakinan pasukan yang diberi jolokan The Red Giants itu timbul kerana prestasi baik pasukan itu dalam liga. Sejak Christopher Gamel memimpin pasukan sebagai jurulatih interim, Selangor masih belum tewas dalam liga sejak 21 September lalu. The Red Giants turut merekodkan 6 kemenangan daripada 7 aksi terakhir mereka. Ini termasuk kemenangan selesa 3-0 ke atas Melaka FC baru-baru ini. Penyerang mereka juga berada di dalam keadaan yang positif dengan jaringan-jaringan yang terhasil. Dan, kedatangan Mamadou Diarra di bahagian pertahanan sedikit sebanyak memperkuatkan pertahanan, katanya. Selangor berharap dapat menjadikan aksi ini medan menebus kekecewaan di tangan JDT. Ini kerana mereka tewas kepada lawan sama dalam aksi liga pada Ogos lalu. Daniel Ting sah meninggalkan pasukan Sabah sekaligus menghangatkan kabar angin ke Thailand. Pemergian Daniel Ting ini diumumkan oleh pihak pengurusan Sabah menerusi sebuah hantaran di laman media sosial pada Jumaat dengan kiriman ucapan terima kasih atas sumbangan beliau. Destinasi Daniel Ting seterusnya dijangka bakal ke Thailand dengan Ratchaburi berkemungkinan menjadi pilihan utama setelah laporan media di sana tular beberapa hari yang lalu. Untuk rekod, Daniel Ting berjaya mencetak 10 jaringan dan membuat 10 bantuan gol dalam 73 penampilan buat Sabah selepas kali pertama menyarung jersey kelab Borneo itu pada tahun 2023. Menjaringkan 8 gol dalam 15 penampilan membuatkan pemain import Negeri Sembilan FC Jovan Motika mendapat perhatian beberapa kelab tempatan dalam menghadapi baki saingan Liga Malaysia musim 2025-2026. Bagaimanapun, pemain sayap berasal dari Bosnia-Herzegovina berusia 27 tahun itu tidak bercadang untuk menukar pasukan lain ketika ini, sebaliknya kekal bersama skuad Hobin Jang Hobin bagi meneruskan baki saingan Liga M musim ini. Saya sesuai dan selesa dengan keadaan di sini, bersama Negeri Sembilan FC, jadi saya mahu meneruskan hikmat di sini dan ingin mengembangkan lagi kebolehan untuk mencapai yang terbaik musim ini. Saya ingin menikmati bola sepak dengan sebaiknya dan mahu berikan yang terbaik kepada pasukan ini kerana percaya perkara lain pasti akan tiba juga selepas ini. Setakat ini saya belum puas lagi. Itu sahaja ulasan terkini bola sepak Malaysia. Nantikan ulasan seterusnya dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe supaya anda tidak terlepas sebarang kemas kini.